Anggota polis direman 5 hari kerana disyaki meminta dan menerima rasuah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah menahan reman 3 penjawat awam sebuah agensi perkosaan di Sabah kerana disyaki meminta dan menerima rasuah kira-kira RM500,000. Kembali, usaha membanteras rasuah tidak boleh dikalas satu institusi semata-mata. Sebaliknya menuntut kerjasama erat antara institusi penguatkuasaan, badan penasihat, parlimen, sektor awam, sektor swasta serta seluruh masyarakat. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam. Sini duduk. Sini. Jadi, ada apa kamu kesini ya? Saya Amir dari wakil syarikat ABC. So tujuan saya datang sini, saya nak bincang tentang projek yang kita orang minta minggu lepas. Oh, sekejap Macam ni Selepas saya teliti permohonan awak ni, saya dapati projek syarikat awak ni tidak memenuhi kriteria yang kami tetapkan. Jadi saya terpaksa tolak permohonan awak. Jangan macam tu Dato'. Projek ni penting untuk syarikat kita orang. Maaf, kami kena ikut prosedur kami. Macam ni Dato'. Saya ada hadiah sikit untuk Dato'. Kalau Dato' dapat bantu luluskan projek ini, syarikat kami pandai hargai jasa orang. Tak boleh ni, kami kena ikut prosedur. Okey, saya akan pertimbangkan. Terima kasih Dato'. Datuk, sebenarnya saya dah semak semula fail syarikat ABC ni. Sebelum ni Datuk kata proposal mereka tak diterima sebab kurang syarat. Jadi kenapa sekarang Datuk terima pula syarikat ABC ni? Saya dah buat penilaian semula. Teruskan saja projek tersebut. Tapi Datuk, kalau syarikat lain dapat tahu benda ni, mesti diorang akan persoalkan kenapa syarikat ni tempat lain yang berbeza daripada syarikat lain. Datuk, tu... Sibuk dengan aku. Kenapa Datuk? Saya cuma risau kalau keputusan ni... Cukup. Aku tak perlu jelaskan semua keputusan aku dekat kau. Yang penting kau ikut arahan aku. Kau faham? Baik Datuk, saya pergi dulu ya. Dan satu lagi. Kalau kau nak kerja dekat sini lagi, jangan beritahu siapa pun pasal benda ni. Aduh, macam mana ni? Apa yang Datuk buat tu salah. Tapi kalau aku laporkan, aku mungkin hilang kerja. Termenung, profil. Tak. Aku tak nak bersubahat. Tak nak bersubahat. Kalau semua takut nak laporkan, siapa lagi nak hentikan rasuah? Aku akan laporkan. Keluar. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam. Sini duduk. Jadi macam mana dengan projek hari tu Dato'? Saya dah berjaya luluskan. Kamu cuma perlu sign je borang ni untuk pengesahan. Kan bagus macam tu Dato'. Assalamualaikum. Kami dari SPRM. Kami menerima laporan daripada pihak tertentu terdapat cubaan menerima dan memberi rasuah daripada kalian. Mana ada tuan? Kami tak ada beri atau menerima rasuah ni. Betul tu tuan? Jangan menipu. Kamu ada bukti daripada CCTV. Cuba tengok. Bagi dia Mesti ambil simpan poket. Okay, good. Kau berdua ditahan untuk disoal siasat. Hai Tuan. Terima kasih Tuan kerana berani melakukan perkara macam ni. Tak ramai orang kat luar sebenarnya yang berani nak
melaporkan perkara rasuah. Sama-sama Tuan. Saya memanggil tugas saya untuk mencegah rasuah dan sebagainya. Kalau macam tu, eloklah kita ke bandar ya untuk buat proses siasat. Jom. Baik Tuan. Oops. Di bawah Seksyen 25 Akta SPRM 2009, seseorang yang melihat perbuatan atau aksi perbuatan rasuah adalah diwajibkan untuk melaporkannya pada pihak atasan iaitu SPRM. Jadi ramai yang bertanya bagaimana cara untuk membuat aduan kes kepada SPRM. Yang pertama, SPRM telah menyediakan portal aduan kes rasuah. Yang kedua, SPRM juga telah menyediakan talian bebas tol di 1800 886 ribu. Yang ketiga, anda juga boleh menghadirkan diri kepada pejabat dan membawa sekali dokumen sokongan jika ada. Anda tidak perlu risau kerana anda dilindungi di bawah Akta 711 iaitu Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Bersama, kita cegah rasuah.